Aiman terpaling gerek. Jual beli berlabur, call 880066 1 and 4. Have Iman and Aiman who'll help you out. He knows what it's all about. 88 sifar 6614. Pilihan tepat 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 88 sifar 6614. Pilihan tepat. Jangan tunggu lama-lama nanti kena beratur. Ingin jual, ingin beli atau ingin mau cuba berlabur. Perihal rumah, don't gotta stress nak call siapa. Ejen berpengalaman dan bertauliah, Aiman lah orangnya. Episod ini ditajakan khas oleh Ejen Aiman. Nak jual, beli atau labur, HDB atau kondo, hubungi Ejen Aiman di talian 88006614. Ejen Aiman, F Iman, I Aiman. Bora Mic Check yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Selamat kembali mendengar Bora Mic Check di Spotify dan juga di YouTube yang ditaja oleh Ejen Aiman. Ya, siapa berminat untuk mendapatkan perkhidmatan Ejen Aiman, kita boleh terus call di 88006614 atau siapa nak follow dekat social media Instagram, TikTok aiman.ruza ataupun Facebook ejen.aimanruza. Beliau merupakan top 3% agent in the whole of Singapore Realtors Roundtable member dan juga pada tahun 2023 beliau telah merangkuli 3 anugerah yang terbesar. Dan sekali dapat nombor berapa? 4. The 4th place top HDB transactor. Out of 13,000 agent. Oh, dahsyat. Ada lagi satu yang 600 and berapa? Out of 18 19 banyak dia sebenarnya banyak pencapaian dia. Sebab tahu cakap, siapa yang belum follow dekat social media, korang nak kena follow sebab dia akan post setiap pencapaian yang dia dapat. Betul. Dan juga setiap listing yang dia tunjuk, 1 hari 2 hari confirm sold, guys. Betul. Yang baru-baru ni aku tertarik dia kalau boleh nak push. Bukan sebenarnya kalau kita cakap pasal agent ni kan, orang mindset adalah agent ni mesti nak angkat duit commission. Itu duit gaji mereka. Tetapi Aiman ni, apa yang kita tengok daripada rendah hati aku sendiri, dia akan cuba untuk tolong masyarakat Melayu. Betul. Dan apa yang sekali aku nampak tu, daripada rumah bilik 4 Forum BTO, orang tu dapat jam pergi ke Kondo. Masya Allah. Betul. Dia tak pushy lah senang kata. Yep. Sebab dia ikut kemampuan juga. Pasal macam certain orang kita pun orang yang senang kata pernah jual rumah, beli rumah. Betul. Macam certain agent kan a bit pushy. Yes. Kan? Habis macam ada kawan-kawan kita yang jual beli rumah pula pun ada komen-komen juga mengatakan yang aku tak ada intention pun nak beli kondo. Aku nak live in a comfortable sebab tak nampak. Dia tak nampak nombor tu. Live in a comfortable 4 ataupun 5 room with my family, you know. But then Ejen Aiman ni dia tak pushy. Betul. Dia tengok dengan kiraan apa yang dia boleh tolong bantu. Dari situ dia tengok, dia akan kasih suggestion. Baru-baru ni nampak yang Marina One apa? Itulah yang tadi kita sebut tu. Yang itu kondo tu kan? Kondo tu. Tu yang baru belum naik Betul. Baru launching. Baru launching tu. Dan kali satu tentang Ejen Aiman ni bukan nak sugarcoat tau sebab dia sponsor kita, tapi kita nampak cara dia kerja. Dia pernah kongsi satu cerita juga, ada pasangan ni yang masa kes jumpa dia macam-macam problem, dia dah cuba bantu, kasih solution, kasih alternatif, tapi in the end diorang choose to go with another agent ke apa benda kan. Tapi dia tetap pada dia willing to help. Dia tak ada rasa macam dengki ke iri hati. Bila kita tanya dia, kau tak marah ke man? Buat apa nak marah? Ni rezeki masing-masing. Sebab lagi satu dia pernah cakap, kerja ni ibadah. Betul. Bila kita buat kerja ni secara jujurnya, insya-Allah jangan takut kalau pintu satu dah tertutup, ada lagi 2 pintu. Kau choose lah. Dalam pintu tu kau masuk, ada lagi 2 pintu. Ada macam itu. Buka. Tapi jangan salah masuk pintu. Pintu mana, Mat? Sebab dekat Indonesia ada satu pintu ni, kau masuk sampai Mekah. alah. Aku dah nampak benda tu. Aku muskil juga tak. Yang peliknya, yang beratur tu jemaah ramai babe. Dorang macam like datang, dorang cakap dorang percayalah yang gua sebenarnya macam pintu lah. Bila masuk tu kan, kau boleh tembus sampai ke Mekah. Allahu Akbar. Lepas tu aku dah nampak ada video tu, footage tu, dia macam mata air yang mengalir dari situ kan. Diorang macam ambil usap-usap kat muka lah. Ada yang minum dan cakap aku tak tahulah. Aku tengok, aku tak like pun benda tu sebab pada aku nak
gunakan akal pemikiran sendiri. Diorang cakap sama kehebatan dia macam air zam-zam. Allah. Sebab air tu jatuh dari mana? Dia macam gunung. So gunung tu kau boleh imagine kat luar tu maybe macam ada air terjun ke apa kan. So air yang mengalir kat batu tu diorang tadar, diorang sapu muka diorang minum. Dia ibaratkan macam air tu air suci lah. Air suci. Oh, negeri mana ni? Indonesia. Oh, Indonesia macam-macam. Ya, so kita ni aku tak tahu lah ya, memang betul kita ni akhir zaman, tetapi kita kena nilai pandai-pandai lah nilai benda macam gitu. Betul. Kira aku rasa sebab tu aku cakap kalau kau betul-betul nak belajar kena cari guru yang betul lah. Betul. Ni mungkin jadi ikut-ikutan. Members ajak members tu macam ikut je kan. Tapi itulah. Mungkin orang yang buat benda ni pun ada ikut guru. Mungkin. Jadi kena ikut guru yang betul. Tapi kalau cakap pasal benda ni kan, kita berbual sikit pasal benda ni. Tapi aku pernah tahu, aku masuk daripada macam Marina Bay Sands tu, keluar terus Tampines bro. Oi, kau biar betul. Betul. Pintu apa tu? MCE. Tu logik lah. Logik lah. Tu tunnel lah. Betul. Tapi cakap pasal yang benda-benda ni kan, aku dah touch sikit je. Okay. Korang dah tengok cerita Bid'ah? Yang drama Gezek. cerita korang nak kena tengok. Cerita tu best pada aku. Best. Dia pasal yang Walid tu kan. Aku lagi tak brain yang part yang dia cakap tengok janggut, muka ada tak iras. Jangan bini dia panjang. Kan dia cakap tutup, pejamkan mata, bayangkan muka Walid di hadapan, Zikir. Lepas tu terus dia jadikan budak-budak yang muda tu sebagai isteri batin dia. Ya. Aku dah nampak dia punya advertisement. Bukan advertisement lah, snippet dia. Kena tengok. Kalau korang mau tengok, korang nak tengok. Cerita tu pada aku best lah. Dia sebenarnya dia nak tunjukkan yang akhir zaman ni banyak actually ada ajaran sesat. Jadi jangan salah pilih kumpulan jangan salah pilih ni lah, orang yang mengajar tu je. Sebab bila aku tengok benda ni kan, dia sebenarnya kita tak orang lah. Ada orang tu mungkin kecil-kecil tu tak ngaji. Betul. Tak diajarkan solat tu macam mana. Tak ada. This all 0.1, 0.2 punya basic item tu. Betul. So bila dah besar tu ataupun dah start akhir balik macam aku nak cari tempat yang betul. Sekali masuk pula tempat yang salah, which is diorang fikir benda tu tempat yang betul. Itu kau punya perception. Betul. Actually not. Okay. Benda apa yang diorang portraykan ataupun diorang buat movie, benda ni semua betul-betul berlaku. Betul. Based on true incident. Dan orang-orang yang join diorang ni adalah orang-orang yang pandai ilmu agama. Cuma diorang salah gunakan agama tu je. Bila diorang ni orang-orang pandai. Bila diorang dah terlalu belajar banyak sangat, diorang kononnya dah pandai nilaikan apa yang perlu, apa yang tak perlu. Macam salah satu contoh ni aku quote dia lah. Orang pernah cakap lah, dia cakap, buat apa nak solat? Sampai gitu Sampai gitu. So bila orang yang membalas tu tanya, apa maksud kau? Kenapa nak solat kan? Dia jawab, dia cakap dalam Quran tak cakap pun harus solat 5 waktu. Sampai gitu sekali. Dia tak research ke Nabi naik turun berapa kali tu mungkin part tu dia skip lah. Yalah, that's why orang kita nak kena berguru. Betul. Nak kena belajar. Sebaiknya pun jangan belajar daripada YouTube, daripada TikTok. Kita boleh dengar je. Tapi kalau nak tahu lebih dalam, cari guru fizikal depan mata. Betul. Tanya. Dengan lagi satu, pada aku simple je. Kalau let's say kau nak join satu group ni untuk belajar agama kan, kalau let's say contohlah orang yang mengajar tu dia claim yang dia ni Nabi ke, dia Imam Mahdi ke, tu pada aku dah red flag lah. That is a red flag. So avoid lah benda-benda gini. So important. Kita boleh rasa lah pada aku. Sorry aku potong. Kita boleh rasa. Contoh kalau kita masuk dalam orang cakap tu, kalau kita pergi ilmu agama punya majlis ilmu kan, dia macam di taman syurga kan. Kita obviously kita nak masuk, tapi kalau kau rasa macam dia ni dah start berbual lain lah, hati pun dah terdetik lain, angkat kaki jalan je. Dia tak ada salah pun. Dia tak ada orang yang nak tarik kau asal nak belah tempat ni. Cakap you can give your own reason apa. Betul. Kan. Balik pada cerita Walid tu aku nampak satu tu yang dia kena cium kaki lah. Dia diorang minum air kaki Walid dengan diorang cium kaki Walid. Tapi aku salute demi aktor lah, sebab diorang betul-betul cium kaki dia dengan kena minum betul-betul. Minum tu betul Betul minum betul. Tapi mungkin air biasa lah. Tak. Aku baca, aku dah ternampak this article that actor is cakap I think she really drink. Okay. So dia ada few scene yang ada lelaki dengan perempuan juga yang minum dan cium kaki tu lah. Betul.
Jadi itulah, ni je lah kita nak touch je benda ni. Sebab tu saya cakap important kalau rasa macam was-was, kita ada dua benda je. Satu is kita berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Tu je. Dengan hadis-hadis yang sahih. Itulah important. Kan? Hadis. Hadis. Baba Tiara tu. Ha? Jangan buat main. Benda ni jangan buat main. Dia kalau dah tahu sikit, dia punya Dia punya action dia. Tak lah. Okey lah. Masih lagi bab raya lah. So kita kongsi sikit. Sekarang aku tak tahu. Minggu ketiga ni Masih ada orang jalan raya? Ya ada. ini nak akan aku boleh cakap kita Wednesday kan? Yes. Lupa nampak? Tak lah, takut salah hari. Wednesday. Friday ni akan datang ni. Ini aku rasa semua Melayu all out. Good Friday. Good Friday. Masak kicap keluar. Jadi Friday, Saturday, Sunday kan? Ya. Tu orang dah call ajak open house tu. Untuk kita yang dah meningkat ni umur, biasa lah, benda yang biasa lah. Sebab lebih untuk meraihkan untuk kita untuk jumpa sanak saudara. Betul. Tapi the fun part yang aku rindu sekarang, aku nampak ke benda ni kat anak-anak aku. Apa dia? Kira duit. Collection. Kira duit raya. So adakah kau turut serta kira-kira sekali ke, atau kau kasih diorang kira sendiri? Ada masanya aku akan cakap. Sebab diorang excited. Okay. Dalam kereta pun aku dah start dengar bunyi. Okay. Walaupun dalam gelap tau. Ayah, can you on the light for Tapi one? memang gitu. Kita manusia kalau nampak duit, mata akan automatically terang. Dia tak payah tengok pun. Dengar pun dah jadi dah. Betul. Dengan ni pasal kita pinut, kau tengok dia pay size, kau dah tahu dia duit berapa keping. Yelah, different size kan, different harga kan, different size. Different okay, faham. Betul faham. So benda ni aku macam aku dengan adik aku dulu kecil-kecil suka buat benda macam ni. Habis mandi. So aku akan terapkan kepada anak aku, boleh kira duit, dah balik rumah, dah mandi semua, bersih-bersih, come inside my room. Come inside my room. Dah macam Walid. Bapa nak kena tengok. Penat aku drive. Okay. Bapa nak kena tengok. Dan kita kira sama-sama. Kadang-kadang sebab apa? Kadang-kadang anak-anak ni excited, diorang main tarik terlepas pandang. Yang kat dalam tu mesti ada. So aku cakap diorang pergi tengok betul-betul. Kira aku punya mindset pula daripada aku kecil, kadang-kadang macam adik terkurang $4, abang terkurang $10. Aku suka combine then even out. Lepas tu divide by two. Okay. Diorang tak nak. No, cannot. Macam gitu My money. Okay. So aku ingat wife aku akan support. Wife aku support diorang. Biarlah duit abang lah, duit adik. Tapi aku rasa aku more to wife kau juga. Sebab pada aku ni rezeki masing-masing lah. Sebab pada aku benda ni kalau kecil-kecil kau dah terapkan, okay lah, rezeki kau dapat gini, rezeki kau dapat gitu. Jadi is rezeki kau lah. Sebab kalau kau combinekan divide by two, mungkin ada rasa macam tak puas hati lah. Macam like is aku punya rezeki dapat lebih sih, kenapa aku nak kena kongsi? Melainkan dia dengan rela hati macam cakap, tak apa ayah. Dia panggil kau apa? Ayah, tak apa ayah. Apa yang adik dapat ni, kita just divide by two, kita half-half. Kalau macam tu dia dengan rela hati lah. Ni pendapat aku lah. Tapi pendapat kau mungkin lain lah. Okay. Isa macam mana anak-anak kau? Aku untung collection. Aku alhamdulillah diorang automatic bila Sekejap, ada 4. Kalau let's say satu rumah 10 dapat 40. Ui, untung. Okay. Untung bukan dia aku pun. Yelah. Diorang automatic bila diorang dah dapat, diorang dah kumpul, nanti bila diorang keluar rumah diorang akan automatic ayah. Nah, Okay, pas kat kau lah. Okay. Dan ataupun ibu lah pas. Jadi bila collect tu, bila nanti balik tak terus pergi tengok lah. Even until now belum tengok pun. Simpan dulu lah. Simpan dulu. Tapi bila kita nak susun cantik-cantik tu, nak rubber band dulu, belum keluarkan tau. Okay. Kita akan tengok lah, satu episod akan ada 4 yang bersama sama sampul. Okay. So maknanya kira rumah yang sama lah. Contoh rumah yang sama. Okay. Tapi bila yang kau akan kira sama-sama? Bila belum lagi. Okay. Diorang datang lah. Apa khabar? Sekejap tengah rekod lah. Jemput duduk dulu Jemput duduk dulu. So bila nanti bila dah satukan, dah rubber band, then make sure satu envelope tu ada 4 lah. Okay. Tapi kadang kurang juga. Kurang mungkin ada yang termiss lah tu. Jadi kau akan top upkan ke, atau tak kau lah. just Tak lah, belum buka apa. belum buka belum Tapi buka. estimated lah. Sebab
kau sekarang dah kumpul semua kan. So bila kau ikat rubber band tu, dia tebalnya ke atau macam mana tu? Kira macam kau boleh genggam Tebal ke? mak, gini mak. Tebal gitu, riak dia nampak. So kau rasa kalau ikut firasat kau rasa dalam ribu tak? Boleh capai ribu Tak lah. Tak Tak tahu. Aku rasa tak sampai 1,000 kot. Okay. Mungkin berapa ratus je. Dia ini rezeki budak-budak. Kita pun tak tahu. Betul Kan? Tapi kalau anda rasa kalau anda nak jual rumah yang boleh mendapat harga ribu-ribu, anda boleh contact Ejen Aiman di talian 88-000-6614 atau siapa nak follow dekat social media pun boleh. TikTok, Instagram Aiman Ruza ataupun Facebook Ejen.Aiman Ruza. Ya betul. Kalau susah sangat kita nak cari nama beliau di mana-mana, kita type saja hashtag yang boleh kita sayang adalah hashtag Have Iman in Aiman. Yeah. So tapi benda ni seronok tau, sebab macam aku selalu praktiskan kepada anak-anak aku, if you want something you need to earn, then you get your reward. Okay. So macam dorang, aku dah cakap sekali time bulan Ramadan, kalau puasa penuh boleh gunakan duit raya. Sepenuhnya ke atau ada certain percentage je? Tengok they need to list down 3 items. Okay. Keperluan, bukan kehendak, keperluan, then aku choose dari situ. Kau choose satu je lah. Aku cakap orang kasih aku ranking tapi diorang dah pandai sekarang. Ranking. Macam main game. Diorang siap circle je, this one I want. Diorang kasih 3, diorang dah circle. Okay. Abang adik nak basikal. Okay. Macam gitu So aku sekali cakap balik, okay dah boleh check nanti basikal kan, nanti tengok duit raya berapa. No ayah, you save from your own money. Diorang dah spin balik cerita. Ya ke? Jadi dah kira bukan pakai duit raya pakai duit kau lah. Aku cakap no lah, ayah ingat sikit hari ayah cakap bila Ramadan you kena puasa penuh, lepas tu kalau dapat duit raya you boleh gunakan duit raya you untuk beli barang lah. Beli barang. Tak adalah, kan adik kan tak ada kan. Tu wife aku, ni you pandai-pandai jawab sekarang dah 2 against 1 sih. Dah spin balik cerita. Aku macam, habis diorang dah tunjuk dekat Decathlon kan. Awan this bicycle. 300 lebih basikal. Satu basikal 300 lebih. Masak kau. Oi. Okay. Kau rasa ada? Macam anak kau dah macam cakap ayah nanti duit raya nak beli ni nak beli tu ada? Tak berani. Tak ada lah. Tak berani. Tak berani. Okay. Diorang memang mungkin aku tak pernah tanya diorang nak apa dengan duit yang diorang dapat. Diorang duit raya tau. Duit tabung. Lain lah. Lain. Okay. So far yang first dengan second ada duit tabung sendiri. Ini yang duit salam-salam macam nenek dia kasih, atuk dia kasih, ni semua simpan tabung. Lepas tu kalau macam duit raya pula, kita balik pada duit puasa penuh dapat berapa. Macam that time yang abang first second, aku cuma janji kalau puasa penuh dapat $60 lah seorang. Satu hari $2 lah. Dapat. Jadi apparently abang ada yang punting-punting juga sebab CCA biasa main bola kan. So potong lah. Jadi aku just evenkan aja. Aku cakap this is the last time. The next time kalau betul-betul ni punting, then no more for you. So this time round, this 60 you can buy anything you want. So dah beli ke belum? Belum lagi. You just tell me what you want, I will buy for you. Yang si adik dah, I want to buy Robux. Diorang dah ada benda kepala otak. Tapi aku cakap no, Robux tak boleh menjaminkan. Buy something that you can use it. Ataupun boleh gunakan lama lah. Faham tak? Faham. Macam abang biasalah, baru primary 5 dah nak main bola, nak beli shin pad lah, nak beli socks lah, nak beli boot lah. Tapi $60 kan tak cukup lah, belum lagi lah. Lepas kita berapa banyak member coach bola. Lepas. So duit itu dorang masih belum sentuh lagi. Cakap pasal duit raya dorang nak buat apa. Ini insyaAllah lah aku ada plan nak buat apa. Share lah sikit, mana tu plan tu bagus untuk orang-orang ke? InsyaAllah bagus lah. Sebab aku ada orang yang mungkin boleh advice untuk apa. Jadi aku intend to belikan dorang emas. Kau sama dengan aku. Beli gold. Baik. Ni actually aku pun nak buat benda tu. Antara salah satu sebab aku that time aku punya ada this person ni cakap aku suruh beli. Aku degil tak nak beli. Dia cuma beli 1 ounce, that time was 1.9k. Okay. That time maybe 2-3 years back, aku tak ingat bila. Lepas tu 2-3 tahun later, benda tu dah jadi 4.3. Terus dikeluarkan. Mendadak. Okay, lagi satu dia pasal emas juga kan. Engkau kalau nak start kan,
you don't play with 0.1, 0.2, 0.3. Kau nak jual balik susah. Okay. Ataupun kedai tak ambil. You have minimally 1 gram. Okay. If 1 gram kau dah ada, contoh kau dah ada 10 gram, 1 gram kan, kau nak ambil kedai kan, okay, they willing to take. 0.1 tak ada. Aku baru dapat tahu benda ni sebab perasan tak tiba-tiba hari raya orang keluarkan benda yang lain. Sampul ada mas. Ada emas tu kan. okay. Tapi that one is 0.1. Tu ada mix kan? Tak silap aku. Tak, Dia that macam one- mixture kan? Itu aku tak tahu. Tapi that one is 0.1, 0.2. Kedai memang tak cakap benda ni. Sebab kedai nak kita beli. Tapi kedai tak akan cakap yang bila kau nak jual balik benda ni Tak ada harga. Bukan tak ada harga, susah nak jual. Okay. Nobody can take unless you buy 1 gram macam aku cakap tu lah. Dengan sebaik-baiknya, if you want to buy like this, beli yang ada sertifikat kat belakang semua. Okay. Macam gitu. Zakat emas jangan lupa lah. Mat, invest Mat, gold. Gold Aku kalau boleh nak beli 1 kilo lah. kau rasa yang ni ni berapa gram ni? Ini kalau dapat jual dah lama aku kaya man. Okay. Tapi cakap pasal duit raya ni kan, Ya. dia okay, topik dia actually pasal duit lah. Tapi aku ada dengar cerita yang pernah nak kongsikan kan, pasal ada orang salah guna duit Macam mana tu? Ah. Oh ni baru-baru ni aku ternampak ada cucu dia scam nenek dia sendiri 280,000. Oh, 180,000. ini aku nampak juga. 280,000. Lepas tu kalau scam benda yang baik tak apa pula. Kau belikan ubat-ubat nenek kau ke, ambilkan maid ke, ambilkan nurse. Dia beli game bro. Dia habiskan duit tu beli game je. Ya, partially beli game lah. So dia ni aku rasa tak bekerja tak apa. Dia habiskan duit nenek dia. Dia tahu nenek dia senang kena makan punya kan. 280. Tak ada otak apa. Tapi apa jadi dengan orang dia? Dah kena tangkap? Dah kena tangkap dah. Dah kena tangkap Dah kena tangkap dah. Dah kena Tapi sentence. persoalan dia is macam mana dia dapat tu duit tu? Adakah dia pegang kad nenek dia ke, atau nenek dia simpan duit dalam rumah? Maybe dia tahu yang nenek dia punya pin number lah. Tak baik sih. Aku nampak ni artikel tapi aku tak klik and baca Baca lah, selanjutnya. details lah. Tapi bila baca je memang membingitkan lah. Okay. Nenek sendiri kot. Ya. 200 lebih tu mungkin. Tapi kalau kau desperate lah. Let's start lah sekarang. Kita tak ada duit. Kita desperate. Kita tahu nenek kita macam itu. Dan kita adalah same macam ni. Kita buat benda macam itu. Okay. Kau buat apa dengan 280? Oh, means dengan duit tu lah. Dengan duit tu lah. Aku akan pergi kedai emas lah, macam kau cakap tadi. 1 gram. Dah 280 belilah kilo. Oh, kilo tapi gram lagi banyak. Okay lah, Jangan beli 1 gram. Tak ada value. Bukan tak ada value, dia mahal. Okay. Ini just add on dia. Nak beli kalau ada rezeki lebih, beli yang besar sikit. Okay. So yang besar tu gold bar ke? Tak lah, dia gold bar. Okay. Tapi gold bar tu lagi lah mahal. Okay. That time ni lagi satu add on story. Ada satu yang kawan aku cerita ni, dia punya kawan, dia ada about 78k tau. Okay. Dia ban semua tu duit tu untuk beli gold. Aku tak tahu berapa berat lah gold dia. Dia tunggu lagi aku rasa 2-3 tahun juga sama. Dapat balik 150 plus k. Wow. Kira double lah untung dia. Settle. Lepas tu keluarkan sikit. Kau jangan keluarkan pakai duit semua. Maksudnya kena ban lagi. Okay, means apa? You take back your capital, then dengan profit tu beli lagi gold. Okay. Pasal macam contoh anak aku ada intention nak beli 12 gram. 3 each lah. Okay. So aku tanya kawan aku ni, okay tak kalau aku beli 3 each for their savings lah. Dia cakap better not. Daripada kau beli terus 3 with the price of 2,000 plus, 2,007 tak silap, might as well you buy 10 gram satu kali. Baru 1,009 something like that. Oh, okay. Faham Lagi tak? murah sikit Lagi murah. So might as well you buy that 10 first. Okay. So kalau nak invest on children, invest one by one. Jangan mendadak. Jangan mendadak. Macam contoh, let's say dia ada, memang dorang ada dorang punya own savings kan. Kita tambah duit kita sikit lah. Tambah sikit untuk genapkan untuk harga few grams tu. Buy for your number 1 first. Then maybe next month, next 2 month, number 2. Habis boleh buat savings account juga. Okay. Oh, good idea. Next time bawa kawan kau masuk lah. Dia tak nak, dia tak suka. Sombong Dah. Kita nak suara. Dah kaya sombong Taklah, maybe orang kat luar sana tu dah start minat pasal benda ni. Kau try pancing member kau. Dia tak nak. Aku dah pernah tanya. Tak nak. Dia bukan sombong. Dia Pemalu pemalu dan ni lah. Apa panggil? Camera shy. Bukan camera shy.
Dia kira kau boleh Anonymous lah. Dia nak adjust, limit anonymous lah. Okay, faham. It's Kita okay. boleh siluetkan apa muka nak pakai kasi dia pakai selekop. biar ada berbual 1 jam. Okay, tadi yang cakap pasal yang 200,000 tu, kalau kau dapat, kalau let's say kau jahat lah, kau dapat duit tu kau buat apa? Enjoy lah. Enjoy. Enjoy. Ni muka nak party. Dah alang-alang curi, biar kasi habis cepat man. Sebab duit haram takkan lama punya man. Oh, ya ke? Nak kasi enjoy man. Alah aku enjoy pun bawa korang juga. Kau jangan nak babitkan kita Kau tengok. Nak babitkan member je. Kalau kau? Kalau aku, 200,000. aku cuci duit tu. Oh cuci. Betul juga Cuci. Okay, cuci macam mana? Aku Apa plan buat kau? bisnes lah. Dapat capital bayar balik Ah, Oh ya tak terfikir Tapi kalau gitu macam ni Kira masih mencuri jugalah sebab macam mana yang mana? Kau try curi dulu. tak terfikir Mungkin buat duit tu untuk investment lah. Tapi kan aku rasa kalau mungkin dia datang, dia tanya berbual dengan nenek dia baik-baik, cakap boleh tak dia pakaikan duit tu as capital dulu, dia buat bisnes, lepas tu dapat balik dia bayar balik. Mungkin nenek dia benarkan, mungkin izinkan kan. Daripada dia mencuri benda tu, dah end up dah kat dalam lah. Sebab ini dorang kata tu tak berfikir aku nak duit tu cepat je. So dorang main curi lah. Perkataan dia dah curi lah. Cepat apa? Yelah. Dia dah curi tak apa. Lepas tu dia cakap dengan nenek dia yang nenek dia kena scam. Ya. Dia menipu lah. Dah mencuri, menipu lagi. Oh, okay. Habis lah, duduk lah dalam. Kira Kena sebat tak? Tu aku tak tahu. So kira benda yang dia beli selama ni, yang dia main game dengan duit curi tu semua, dia kira tak berkat lah kan, dia main game semua. Oh jauh lah kau Kau dah patah balik kau punya ideologi tau Walid. Okay, apa pun kalau anda inginkan perkhidmatan ejen rumah iaitu Ejen Aiman, hubungi beliau di 88006614. Ya, atau siapa nak follow dekat social media, terus langsung boleh tengok perkembangan Ejen Aiman kita. Boleh follow dekat Instagram, TikTok Aiman.Roza ataupun Facebook Ejen.Aiman.Roza. Kalau siapa menggunakan promo code Bora MyCheck ataupun BMC, kalau sekiranya transaksi anda berjaya, insyaAllah ada rezeki mendatang daripada Ejen Aiman kita. Hashtag yang paling kita sayang adalah hashtag Have Iman in Aiman. Belum lagi. Apa yang kita nak rumuskan sebenarnya hari ni adalah duit raya anak-anak. So kalau korang nampak duit raya anak-anak tu, kena plan husband and wife apa yang korang nak buatkan. Kadang-kadang saving tu dia kat situ saja. Bagus, saving tu bagus. Tetapi kalau ada alternative plan macam Isa cakap, beli emas lah, buat investment lah, sekarang macam-macam polisi ada discuss. Sebab sekarang harga pun makin mahal. Betul. Inflation dah ke sana sini dengan mata wang dunia. Aku tak tahu macam mana. So kita gunakanlah duit ni untuk anak-anaknya sekolah, mata pelajaran. Yes. Jangan macam ada 4 anak, kita apa, kita tarik satu kita buat happy shopping. Don't guys. Betul. Itu jangan. Ya. Dan kalau boleh pun jangan jadi macam Walid. Ya, betul. Jangan sangat. Jangan, jauhilah daripada kami semua. Carilah yang kebenaran. Betul. Carilah ustaz yang betul-betul bertauliah untuk mengajar agama pada kita. Betul. Dan juga jangan mencuri. Betul. Dia selalunya daripada muda lah mencuri ni. Bila kau dah start suatu ada orang peribahasa yang orang tua tu cakap, dia mula daripada bohong. Mula-mula bohong, lepas tu lama-lama mencuri kan. Ada kan peribahasa Something macam like that, ada. Something like that kan. Yeah. So elakkanlah benda-benda gini. So ada apa lagi nak cakap? Tak ada. Apa yang bohong mencuri. Betul. Ada kan? Kau pernah dengar kan? Okay, tak apa, kita pergi episod seterusnya sebab aku pun dah excited, guest kita pun dah sampai. Ya, betul. Jadi kalau anda nak tahu siapakah yang kami jemput, jangan lupa dengarkan kami pada hari Jumaat ini. Hint sikit. Okay, sabar. Kalau hint orang tahulah. Dia jauh sikit, ada macam tadi. Jauh. Mungkin dia pernah nyanyi lagu ni. Okay, nyanyi sikit. Nyanyi orang dah tahu. Nyanyi dah tahu. Tak ada, ni lagu orang. Kau kena cakap macam boot bola. Boot bola orang dah tahu. Dah situ je. Beramai apa? Beramai dah cari boot bola. Mungkin kita boleh cakap. Mungkin kau boleh cakap saiz kasut dia berapa? Aku pernah pakai. Kau pernah pakai? US 10. Tu aku nak tanya actually. US 10 Aku pernah pakai. Mungkin yang orang tak tahu hint Tak tahu. Okay. Dia kawan cemong. Okay, kita jumpa lagi di episod seterusnya di dalam Bora MyCheck. Apa-apa Serija.